Ni tak boleh buat macam ni bang. Kalau buat macam ni, nanti dia akan jadi macam ni. Ni belah dalam lah, tapi tak nampak sangat. Kita cuba zoom tengok. Oh, tak nampak. Kita pergi belah luar. Ini belah luar dia, tengok. Nampak tak dekat bawah tu? Kenapa lah? Bubble. Ini semuanya daripada pasir-pasir cermin ni. Nampak tak? Dia hanya dekat bawah je. Dekat tepi ni cantik. Dekat atas okey lah. Dia okey lah, dia cantik. Ini dah menggelembung. Ni biji-biji ni. Jadi macam mana dia boleh jadi ni? Dia sebenarnya macam ni. Bila kita pasang tinta, maka air dekat sini dia akan naik ke cermin tinta ni. Bila dia naik, dia buat sekali lah pasir-pasir halus yang dekat celah-celah frame cermin ni. Jadi bila dia naik sekali, dia akan lekat dekat dalam tinta. Jadi bila kita scrap dia, maka pasir tadi akan terus lekat dekat tinta ni. Jadi dia akan jadi macam tadi lah. Biji-biji halus. Jadi macam mana kita nak elakkan jadi macam tadi, ada debu-debu ataupun pasir-pasir halus dekat tinta ni, kita kena bersihkan betul-betul cermin ni. Maksudnya kita guna air sabun pinggan, kita spray, lepas tu kita kena cuci dekat cermin ni, lebih-lebih lagi dekat bawah ni. Yang ni nak kena jaga, memang nak kena bersih betul-betul. Kalau tak, dia akan jadi macam tadi lah, dia ada biji-biji halus. Lepas tu kita kena cuci sekali frame cermin ni. Lepas tu kalau yang tingkat tepi ni, dinding tepi tu pun kita nak kena cuci sekali. Lepas tu dinding dekat bawah pun nak kena cuci sekali. Kenapa nak kena cuci sekali frame dan dinding ni? Sedangkan kita nak pasang tinta dekat cermin je, betul. Tapi masa kita angkat tinta tu, kita nak lekatkan dekat cermin ni, biasanya dia akan lekat dekat tepi-tepi ni. Bila dah lekat, kalau kita tak cuci, walaupun kita nampak macam bersih, sebenarnya ada habuk ni, nanti dia akan lekat dekat tinta ni. Jadi sebab tu kenapa kita kena bersih kat tepi-tepi dia, walaupun tak ada kaitan pun dengan tinta kita nak pasang.